Hai, selamat datang ke Katalog. Aku Dan. Aku Azim. So hari ni kita akan pergi ke event lah. Meetup kan? Meetup Hot Hatch. Hot Hatch ke? Hatch Live. Hatch Live. Hatch Live. So jom lah. Ni first vlog kita orang, so awkward sikit. Sorry guys. So let's go. Jom. It's the second time for the HG season 2 lah. Bagi dia masuk kejap. Okay, Assalamualaikum and good day. So, nama saya Ismail Reza bin Ismail. Panggil Reza ataupun panggil Is lah. So, hari ni yang kali kedua H-Chill yang kita buat daripada H-Live lah. So, kebanyakan kita ada berlainan brand dan juga model. So, kat sini tak pernah buat lagi Elmina Lakeside Mall. So, ini lah first time kita orang buat dekat meet up lah. So, kita punya chill macam ni, korang nampak. Ni tempat lepak santai-santai, boleh kita macam sampai tengok kereta-kereta yang nice lah kat sini lah. So sekarang yang nampak belah kanan saya ni kereta Alfa Romeo, yang paling rare lah kat sini. Ada Alfa Romeo Mito dan juga 147. Ni Alfa Romeo 147. Guys, say hi guys. So kita ada Myvi, produk Myvi. Kalau korang tak kenal, mesti korang kenal lah influencer. Awak Dew ni kereta. Awak Dew ni ada awak Dew lah. Subscribe itu gratis. Mantap. So hari ni kita santai lah. So kita tengok kereta lah kan. Macam-macam ada, kita ada Setria, Proto Setria. Kalau korang nampak paling rare ni lah Setria R3. Proto Setria R3 paling rare. So kalau tengok kat Malaysia tak ada orang nampak lagi lah kat ni, kereta ni lah paling rare. Lepas tu ada Volkswagen Polo, itu paling jahat lah. Itu paling figment PT je Polo. See? So ni kereta orang jangan kereta Mercedes. Ni Mercedes 250. Ni dia turbo NA. Bukan NA, turbo. So ni Mazda. So ni Mazda. Belah saya ni Mazda. Sebelah sini Ford Fiesta. Ford Fiesta NA lah, 1.6 NA. So yang itu kereta Toyota ni lah, Yaris. Okay. So jom kita tengok lagi. Korang tak pernah lagi nampak kereta Kia Rio kan? Dia orang make up macam mana kan? So yang ni kereta Kia Rio. Dia ada 3 gen. So yang ni second gen. Mungkin second gen kot, second gen. Yang ni yang baru latest punya, Rio yang latest punya baru. Yang tu rasa yang latest yang tu kot. Yang ni yang kedua punya. Okay. Ni geng-geng Honda lah, geng-geng Honda, CT Hatchback, GK Hatchback. Yang korang tak nampak kereta yang dia paling rare tau. Nak tengok yang dia apa paling rare? Jom. So yang ni kereta Hyundai Veloster. Hyundai Veloster ni 2 pintu, dia macam sport tau. Kita macam hatchback, tak ada nampak hatchback sangat sebab dia sport. Macam sportback. Nampak macam sportback punya design, dia spec. So nampak dari segi dia punya quality dia paling rare lah, serius paling rare. Nak cakap tu ni macam kalau korang nak tengok, tapi yang non hatchback ada je support macam GT86, ada Volvo, ada Alfa Romeo Giulia. Korang tak nampak kereta Alfa Romeo Giulia? Alfa Romeo Giulia. Walaupun kereta hatchback, tapi non hatch pun ada yang support. Tak sangka kereta paling rare ada kat Malaysia ni kan, yang ada dekat Alfa Romeo Giulia.
Dan juga Alfa Romeo yang pakai ni lah 147 T-Spark ni kereta. So far it's very rare kereta kalau kata Alfa Romeo lah Malaysia ni. So kita ada kereta Sufi. Sufi ada belah sana kan, dengan member dia kereta Neo. Macam lah kereta sini so far memang blow out. Memang blow out gila kereta hatchback kat sini. Okay. So ada kereta Renault Clio. Ada Clio warna kuning RS punya Clio. So ini Alfa Romeo Twin Spark nya. Itu kereta Sufi punya ni dengan kawan dia kereta Setra Neo. Dan kalau nak nampak yang paling nice Volkswagen Sirocco. Ini paling nice setup. Fitment. So ini kereta Sirocco yang paling nice lah, yang kalau kita jarang nampak lah dekat Meet ni lah. Kita tengok dia punya setup dia nice, cantik, konsepnya ngam, fit kau. Kalau korang nampak nama IG dia, Abang Cak lah IG ataupun dekat dia punya TikTok. Okay. So ni kereta Johari Setra Neo S2000 dia. So ni memang nice, cantik dia. So yang ni Toyota Corolla Sportnya. Tapi tengok dia punya setup nice, dia punya ni ngam, dia punya cuncun dia. Punya rim, dia pakai rim, tak salah saya dia pakai rim apa ni? Macam lebih kurang macam ni lah, Yokohama lah. So kita ada Sevi kita kat rumah. Sekarang Sevi ada wakil. Wakil ada. Sevi. So ni dah kita punya wakil. Okay. Kita ada Setra Neo paling standard kilang ni. A3 ni, Setra Neo A3. Standard kilang ni. Memang cantik guys. Memang cantik guys. Okay. So yang ni ada Mini Cooper Man. Cooper S. Mesti macam tu kat mana lah. So itu saja untuk saya punya tunjuk lah untuk punya meet kat sini untuk HC season 2 lah. So mungkin itu saja. Kalau korang nak subscribe, kita orang ada TikTok dan juga kita punya IG @live_official. Okay, itu saja untuk buat saya. So ciao. Nak ada katalog tu sebelah tu. Ni mana dia? Ni sebelah kita konten. Nanti kita set review lah. Boleh, insyaAllah. Nanti minta sponsor. Dapat okey. Woi, nak juga. Kami geng-geng gunalah minyak ni. 10-40 pistol. Apa? Competition. Ester penting. Okay, so kita dah habis tour event H Live meet up. So macam korang akan tengok nanti kereta apa yang kita dapat. Kita tunjukkan dia punya scene meet up dia. ada sebahagian kereta yang kita dah contact, kita minta dia orang review. So dia orang ada yang on. Jadi korang stay tune lah for upcoming punya review. Okay, So that's all for today. Thank you for watching guys. Bye bye. bye bye.
Kau tutup kamera. Memanglah kau ni bersatu. Lepas tu aku cakap